Wah, Kak, tengah goreng apa ni, Kak? Okey, ni ayam goreng kelapa. Ayam goreng kelapa Ui, first time saya dengar ayam goreng kelapa ni, Kak. Jarang orang buat tau. Wow, ni resepi daripada mana ni, Kak? Okey, ni resepi sendiri. Kita belajar daripada makcik. Oh. Kita belajar daripada dia lah. Saya rasa dekat Melaka ni akak seorang je jual ayam goreng kelapa, betul tak? Tak juga. Ada lagi Ada. Tapi ni first time saya jumpa tau. Okey, Kak, kan? satu set berapa ringgit ni? Okey, untuk ayam goreng kelapa, nasi lemak ayam goreng kelapa, satu set RM8. Satu set RM8. Macam tu, Kak, buatkan saya satu yang paling gerun dekat akak punya, okey? Okey, Kak, so ayam goreng kelapa ni apa specialnya berbanding ayam lain? Okey, ayam goreng kelapa ni kalau you orang makan, dia ada kelapa parut, so ada rasa macam lemak-lemak sikit lah. Dalam masa yang sama, kita ada letak daun kari. Daun kari. So maksudnya dia kelapa lemak-lemak campur dengan ada rasa macam rempah-rempah sikit lah Rempah sikit, ada rasa crunchy-crunchy sikit lah. Okey, so untuk portion RM4.5 ni kita dapat apa lagi, Kak? Okey, yang sambal sotong. Okey. Sambal sotong kalau nak add on RM5.5. Okey, boleh Kak saya nak add on sambal sotong? Okey, boleh. Okey, sambal sotong guys. Lama. Sambal sotong. Alright, lepas tu letak apa, Kak? Okey, kerang. Okey, ni apa? Rendang kerang ke sambal kerang? Rendang kerang. Rendang kerang jarang tahu nasi lemak ada rendang kerang. Boleh Kak? Saya nak juga. Kita letak rendang kerang Yes. Gerun guys. Korang tengok guys dekat Taman Wan Kerubong. Okey, lepas tu ini mesti wajib ada, betul Kak? Of course saya orang nak. Melaka. Okey. Kat Melaka je guys nasi lemak ada kangkung Betul. Kalau ada nampak kat negeri lain tu maksudnya tu copy and paste. Alright. Okey. So kangkung. Alright, and then Lepas tu telur kita bagi 1 biji. telur sebiji Kak RM4.5 Kak Kalau okey. Ayam RM4.5. Okey, kalau ada add on ada tambah-tambahan lah. Okey, kalau contoh nasi ayam dengan kangkung, satu set nasi dengan ayam berapa? Satu set nasi dengan ayam RM8. RM8. Kalau add on ayam ada jadi RM4.5. Faham. Ambil nasi Okey. sikit. 5 sen. Sudah siap dah? Okey, belum. Kita letak ikan bilis, Okey, ikan bilis pun mata biru guys. kacang. Okey. Okey, lepas tu sambal nasi. Ni sambalnya akak buat sendiri ni. Ya, mak. Bukat tak Ni Sambal orang mak-mak, lama punya sambal. Pedas dia per 10 berapa dia Kak? 8, 6. 8 Tengoklah, pedas ada juga orang dia kuat pedas. Boleh Ada tahan orang juga. dia kuat pedas, dia okey. Ada orang dia tak kuat pedas, dia akan rasa pedas lah. Mantap. Okey Kak, kita nak cari kedai akak ni apa lokasi dia Kak? Okey, kita dekat Taman 1 Kerubong, Jalan 11, berdepan dengan signboard Persen Samarinda. Ni Jalan Satin 1 Ya, Mantap. Akak buka setiap hari apa? Samarinda. Akak buka setiap hari apa? Kita buka daripada hari Selasa sampai hari Ahad. Okey, kita buka 6 petang sampai 11 malam. Untuk weekdays, untuk Jumaat, Sabtu, Ahad kita buka 6 petang sampai 12. Nasi lemak ayam goreng kelapa, gerun tak gerun? Kak, kalau macam ni Kak, gerun Kak. Saya makan dulu Makan, silakan. Terima kasih. Sama-sama.